forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim ketika Rasmiah Masjid Jami' Mengkuang Titi dan sambutan nuzul Al-Quran. Beruntung saya baca detail sedikit dekat sinar harian. Konflik di Asia Barat, kerajaan akan berusaha pertahan harga RON 95. Kita dengar ucapan beliau di akhir, nanti kita komen macam biasa. Harga minyak sekarang melonjak 2 kali ganda. Saya kata saya nak pertahankan RM1.99 ni. Doa mudah-mudahan boleh kita pertahan, tak tahu berapa lama. Kerana minyak dah 2 kali ganda naik. Baik, saya ucap terima kasih lah pada saudara Imam Adib, suruh jawatan masjid, rakan-rakan karya yang beri kesempatan kepada rakan-rakan hadir, termasuk Surat Kerajaan Negeri, Sahibul Samahah Mufti dan semua tetamu-tamu hormat yang bersama-sama kita pada tengah hari ini. Saya tentulah sebagai anak tempatan rasa bangga kerana disiapkan dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, dan yang hebatnya di syarah Membaca Wakil Rakyat Muhammad Adib tadi ni siap beberapa hari dah tu. Dia usaha dia itu dengan karya itu mengumpulkan lebih daripada 2 juta ringgit karya sumbangan anak tempatan. Ini yang disebut membina, membangun masjid ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kita kalau ingat bahawa membangunkan masjid ya tanggungjawab kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, tapi juga tanggungjawab masyarakat. Sebab tu saya bersama ya betul-betul nak beritahu lah. Saya kalau bercakap baca Quran tu saya kena tengok mufti ya. Kalau dia mangguk tu okey. Kalau dia tak angguk tu aku kena baca sekali lagi. Tapi maknanya membangun, membina masjid ini tanggungjawab bersama. Dia kata jamak. Jadi sebab itu sementara tanggungjawab kerajaan kita sempurnakan, tapi tanggungjawab karya dan contoh yang baik Masjid Jami' Mengkuang Titi, saya ucap tahniah kepada seluruh jawatankuasa. Baik. Dan apalagi sempena Ramadan Karim, kullu aam wa antum bi khair. Ya. Dan kita adakan majlis yang sederhana ini. Kemudian kita juga tahu ini sempena nuzul Quran. Dan sebab tu kita bacakan ayat tadi tentang turunnya Al-Quran. Ada ayat lain, unzila alaikal kitaba bil haq. Turunnya kitab itu untuk menyampaikan kebenaran. Ayat yang tadi dibacakan itu untuk hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Tapi semua ini balik kepada apa yang saya nampak khulasah saya bersama mufti tadi dalam penyampaian akhir saya dengar tazkirah dia tadi, tausiah dia tadi, iaitu dengan dasar ilmu. Apa yang disebut kekacauan, kegalauan pemikiran sekarang ini kerana kedangkalan ilmu, baik dalam soal agama, baik dalam soal masyarakat ya, atau politik. Itu kadang-kadang kita buat keputusan bagi pandangan atau menghukum tanpa asas ilmu. Itu yang disampaikan tadi, maknanya tradisi ilmu. Dan ucap terima kasih atas usaha kedua-dua menteri yang tadi bekerjasama Menteri Pendidikan. Itu dihidupkan sekarang ini rakan masjid. Jadi pada anak-anak muda yang bersama dalam rakan masjid ini, saya ucap alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini satu tanda yang baik ya, kerana kita menghidupkan apa yang kita baca dan hayati dalam Al-Quran ya. Maknanya masjid itu asas, pengkalan ya, markas umat. Dan di antara hal yang ditekankan man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salat wa ataz zakah adalah untuk mengangkat masyarakat dengan ilmu.
dan ketekunan. Dan saya harap ini terus diberi penekanan. Dan tahniah sekali lagi kepada Jawatankuasa Masjid, bukan saja menjalankan kegiatan biasa, mengajak qaryah, tetapi memberi tumpuan khas kepada penyertaan anak-anak muda. Dan ini cadangan yang baik, inisiatif atau ikhtiar yang baik yang dibuat oleh Menteri Belia dan Menteri Agama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, iaitu menjadikan masjid itu kegiatan, menyempurnakan kegiatan yang hidup dan segar, mengajak anak-anak muda itu kembali ke masjid. Ya. Dunia ini pincang. Ya. Dalam beberapa hari ini memang, kalau istilah orang sini dia kata serabutlah kita. Ya. Semalam Perdana Menteri Qatar, Perdana Menteri Bahrain, Ketua Negara Emirat UAE Muhammad bin Zayed, sebelum itu Presiden Turki Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Afghanistan, Presiden Indonesia Prabowo. Saya hubungi dengan telefon, semuanya dengan lahir rasa yang sangat duka cita dan rumit kerana perpecahan yang berlaku di kalangan umat. Pertama, serangan Zionis kejam Israel dengan bantuan Amerika Syarikat ke atas Iran. Bayangkan, satu negara Islam yang bertapak diserang. Ya. Kemudian akibat daripada pertempuran itu timbul keadaan yang kalut di antara negara-negara Islam sendiri. Sebab itu saya terpaksa hubungi rakan-rakan kita dari Qatar, Emirat, Bahrain, ya, untuk menyatakan simpati kita, pandangan kita, ya, menentang penjajahan, keganasan dan kebiadaban Israel, tetapi juga mengajak mereka supaya bekerjasama. Tidak mungkin kita bina kekuatan kalau tidak ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah kita. Ya. Saya bawa ini ke Mengkuang Titi dan tentunya kawan-kawan di Pulau Pinang kerana ini berlaku. Dan kesan dia ada pada kita. Pertamanya kita sebagai umat, Islam, di bulan Ramadan Karim berlakunya pertembungan yang mengakibatkan kematian korban begitu ramai. Masalah Gaza belum selesai. Kita suarakan sedaya upaya kita, bantu, dan baru ini kita luncurkan lagi berpuluh-puluh tan untuk dikirim melalui Kairah, menembusi sempadan Rafah untuk sampai ke Gaza dan Palestin. Belum selesai itu, muncul krisis besar lagi. Satu negara di antara negara Islam yang besar dan kuat yang punya sejarah dan tamadunnya, Republik Islam Iran, diserang bertubi-tubi dan akibatnya pecah belah seluruh rantau. Ya. Muncul lagi beberapa pergeseran Pakistan dan Afghanistan, dua negara Islam. Ya. Saudara, belajarlah daripada kenyataan sejarah. Semua ada pandangan masing-masing, keras masing-masing, pertahankan pendirian masing-masing. Tapi kalau tidak terkawal bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, tidak dengan bijaksana dan tidak dengan tradisi ilmu, maka masing-masing buat hukum dan timbul apa yang dianjurkan hanya benci, pecah belah dan akhirnya rugi. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana negara ini aman. Bukan selesai semua masalah. Hari-hari kita dengar kari kuil, sagi babi, sagi pergaduhan di antara politik dan parti, pelbagai isu bangkit. Kemudian semalam Ketua Polisi Negara buat kenyataan tentang muncul satu kelompok
Anak-anak muda 18-19 tahun terpengaruh dengan hasutan luar, ISIS yang nak buat Islamic State, ajar bagaimana bikin bom. Saya syukur kepada Allah SWT, pertama keadaan masih terkawal, kedua polis dan PDRM yang cekap mengenai pasti. Tetapi jangan kita alpa dan cuai. Anak-anak kita mesti dididik dengan ilmu, dengan penerangan, pencerahan, kesedaran, ya. Karena tanpa asas ilmu itu mudah orang pengaruh. Ini pengaruh di luar, masalah di luar dibawa ke sini, anak-anak kita marah, ya. Sebelum itu saya pernah sebut di parlimen, iri hati dan cemburu terhadap kejayaan Malaysia ni. Negeri aman, ekonomi baik, pertumbuhan baik. Siapa kata tidak ada masalah? Ada. Agak barang masih ada masalah. Sekolah ada yang kadang-kadang belum cukup kemudahan. Masjid ada yang minta lagi. Maknanya ada masalah, kita cuba selesaikan. Tapi tak boleh kita selesai kalau negara tak aman. Sini saya jumpa tadi 2-3 jatuh kuasa masjid di sekitar Matampau. Dia minta saya kerjasama nak bina masjid. Di Iraq, di Iran, di Gaza, kerja musuh merobohkan masjid. Kita aman, boleh tumpu perhatian nak bina dan bangunkan masjid. Di sana dipecah, dimusnah, dirobohkan masjid. Sebab itu faktor keamanan dan sistem politik yang aman dan pimpinan yang ambil sikap sederhana itu penting. Kita boleh tumpu perhatian. Sekarang umpamanya sekolah-sekolah agama, selain pada disebut tadi tentang program-program latihan anak-anak di masjid, kita ambil tindakan. Di antara yang disebut oleh Fadlina ialah anak-anak kita yang prasekolah, banyak yang tidak masuk kerana tidak mampu ataupun tidak diasak dan diajak. Jadi mulai tahun ini kita sediakan mana setiap sekolah rendah ada kemudahan prasekolah bagi anak-anak awal setahun, supaya anak-anak kita Islam dan juga bukan Islam tidak ketinggalan. Kita bawa kemudahan. Sekolah agama, Mahat Tahfiz, sekolah agama rakyat, tahun 2003 itu dibatalkan peruntukan. Peruntukan tahunan dibatalkan oleh pemimpin pada ketika itu. Saya ambil alih tahun 2022, 2023 kita kembalikan. Bukan setakat itu. Saya pergi lihat beberapa pondok, bukan jadi Pulau Pinang, di Kelantan, Kedah, walaupun parti politiknya lain, tapi saya kata ini anak-anak kita belajar. Jumpa tuan-tuan guru, syekh-syekh kita, dan kita rasa harus dibantu. Maka kita mula melakukan perubahan, bantuan besar-besaran untuk memperkukuh dan memperkasakan sistem pendidikan, termasuk sistem pendidikan pondok. Kemudian saya bagi tahu dalam perbincangan dengan tuan-tuan guru yang kita bawa ke Kuala Lumpur, saya kata, tuan guru nak ajarlah apa subjek yang biasa. Saya tak mau campur. Dia kata kita nak campur soal manhaj tarbiyah dia, kurikulum dia. Dia kata nak ajar sama ada kitab-kitab lama lah, Ihya Ulumuddin ke mungkin Minad Dhalal ke, itu Syekh Al-Imam Al-Ghazali, ataupun yang lain-lain lah, Munyatul Musalli, Daud Fatani, yang diajar di pondok-pondok. Tapi saya kata, boleh tak saya cadang tambahan? Dia kata apa? Boleh tak kita masukkan umpamanya guru bahasa Melayu, guru sejarah, kemudian juga IT. Kerana semua orang bicara soal IT ni.
Jadi 300-400 ribu anak-anak sekolah agama, sekolah Arab ketinggalan. Jadi saya kata tak boleh macam itu. Jadi dia belajar, kita tak ganggu. Belajarlah apa yang dia nak belajar. Hafazan dan sebagainya. Tapi boleh tak tambah? Alhamdulillah. Tidak semua guru-guru, tuan-tuan guru, syekh-syekh pondok yang kita jumpa, semuanya setuju. Tak ada yang kita tak setuju. Jadi mulai sekarang kita mulakan program latihan untuk memberikan pendedahan awal tentang IT dan digital dan teknologi maklumat di sekolah-sekolah agama kita. Itu yang kita lakukan. Sebab negeri ini aman. Sebab tekad kita untuk membangunkan negara kita secara sungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Jadi akhirnya Mama Adib, ya, dia ada saya main, dia tak minta apa, jadi saya lega lah. Kalau pergi tempat lain tu ambil baru je masjid siap. Tapi dia ada minta tadi tu. Tapi Tuan Muhammad sebut pada saya, kita dah ambil 10 ekar belakang ni. Ya. Jadi masjid, dekat masjid 10 ekar. 10 ekar, 2 ekar kubur, tanah kubur. Tinggal 8. 8 tu bolehlah bincang dengan penduduk macam mana nak buat. Tapi kena pastikan dia pulangannya kepada majlis tu adalah, ya, supaya macam mana projek itu bincang secara elok dan kita boleh teliti apa yang dia rasakan ikut keutamaannya. Jadi mudah-mudahan dengan cara sedemikian kita jadikan contoh, ya, Qaryah Mukuang Titi ini sebagai juga contoh yang baik. Masjidnya ussisa ala taqwa, kemudian madrasahnya, sekolahnya, latihannya, ya, kemudian penghidupan masyarakatnya. Jadi sekali lagi saya nak sampaikan penghargaan dan mudah-mudahan sempena nuzul Quran ini dia memberikan dorongan dan semangat. Saya sengaja singgung soal antarabangsa ni kadang-kadang saya tak mahu lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa. Ya, kita ada sikit kebebasan bercakap atau bagi pandangan sampai, ya, hilang pertimbangan yang waras. Padahal semalam saya mula bagi gambaran lepas solat Jumaat di Putrajaya. Saya kata betul semua baik, tetapi akibat perang di Iran ini, ekonomi dunia gawat. Harga minyak sekarang melonjak 2 kali ganda. Saya kata saya nak pertahankan RM1.99 ni. Doa mudah-mudahan boleh kita pertahan, tak tahu berapa lama. Kerana minyak dah 2 kali ganda naik. Kemudian kapal-kapal besar angkut minyak dan gas dari Teluk Hormuz di sekat kerana kezaliman yang berpunca dari Israel yang disokong oleh Amerika. Jadi mereka sekat. Lebih 200 tanker besar yang mengangkut gas, minyak dan peralatan engineering yang lain, kejuruteraan yang lain terbantut di situ. Kos dah melambung tinggi. Makanan, baja yang dibawa sepatutnya daripada Ukraine, Rusia, Eropah, semuanya sekarang ni melambung tinggi kosnya. Setakat ini kerajaan adakan pertemuan cari jalan pertahan. Tapi saya cuma nak bagi tahu awal, cermat, belajar, jimat, simpan. Jangan kita lupa bahawa dalam keadaan selesa ini, gambaran di dunia ini sudah kacau bilau. Ya. Bukan satu negara, dah puluhan negara yang terlibat. Dalam peperangan pun puluhan negara. Kemudian kesan harga barang juga meningkat tinggi. Jadi sementara keadaan sekarang terkawal, saya bertanggungjawab mengingatkan rakan-rakan supaya cermat, boleh simpan-simpan dalam bulan puasa raya, jangan boros antara
Kerana kita belum dapat jangka keadaan ekonomi berapa lama boleh bertahan. Pandai-pandai urus ekonomi, kalau datang kegawatan yang begitu rupa, tidak mudah kita selesaikan. Rakyat kena sama-sama sedar dan membantu. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Kita saya baca detail later. Yang akan berusaha mengekalkan harga petrol RON 95 pada harga semasa RM RM1.99 seliter demi untuk rakyat Malaysia meskipun pasaran global menghadapi ketidaktentuan susulan situasi terkini konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Seri Rahim yang juga Menteri Kewangan berkata kenaikan harga minyak mentah global berikutan sekatan ke atas Selat Hormuz dijangka memberi kesan pada negara. Kelantan